Assalamualaikum. Hari ni Kak Ita nak ajar tutorial macam mana kita nak edit foto kita dekat Google Gemini tanpa mengubah wajah kita sendiri. Okey, mula-mula korang pergi ke WhatsApp lah. Okey, korang nampak tak yang ni? Yang ni adalah prompt yang Kak Ita dah save, dah copy, dah simpan. So kita copy saja. Okey, lepas tu kita keluar balik, kita pergi ke Google. Okey, kita pergi ke Google. Kita pergi ke Google Gemini. Korang nampak tak sini? Lepas tu tanda plus ni, pergi ke upload file. Pergi ke foto. Ambil foto yang kita dah simpan siap-siap. Tak kalut dah. So kita ambil gambar ni. Nampak? Kita tekan right kat sini. So dia boleh loading. Nampak gambar ni. So kita tekan lama-lama base yang kita ambil tadi, copy tadi, kan, prompt tadilah. Lepas tu kita send. Okay, kita tengok apa hasil dia. Cantik tak? Dia tak mengubah pun muka Kak Ita. So, bila gambar ni kita nak, kan, kita nak simpan kat galeri, kan, kita boleh screenshot. Screenshot cantik-cantik macam ni. Macam ni, kita screenshot cantik-cantik macam ni. Kita pergi ke WhatsApp lah. Kita pergi ke WhatsApp Kak Ita lah. Contoh kita pergi ke WhatsApp ni. Kita simpan lah. Nampak? Bila kita dah simpan, macam tu sajalah. Kita nak buat ayat copywriting, post dekat FB pun dah boleh. Okey, selamat mencuba.